Korang pernah tak makan shish taouk, chicken kebab dekat kedai Arab tu? Saya suka sangat buat sebab boleh frozen kan. Korang kena try. Jom kita start. Saya campurkan ayam bahagian dada dan chicken leg yang kita dah buang tulang supaya tekstur kebab ni nanti dia juicy. Kalau korang diet, korang boleh guna ayam bahagian dada je lah. Lepas tu kisar je sampai tekstur dia lumat macam ni. Saya kisar juga cili benggala dengan bawang holland. Sekarang satukan ayam yang kita dah kisar tadi dengan bahan-bahan kisar tadi. Irisan daun ketumbar, garlic powder, serbuk ketumbar, serbuk hitam putih, cili powder, cili flakes, garam, black pepper dan yogurt asli. Lepas tu korang gaul je sampai betul-betul sebati dan kita masukkan dalam ziplock bag. Lepas tu korang ratakan je lah adunan ni sampai tebal dia dalam 1 cm. Dan kita gariskan supaya dia jadi macam bentuk kebab yang selalu kita makan kat restoran Arab tu kan. Dan boleh frozen kan kalau korang tak nak masak lagi. Bila nak masak, korang defrost je dalam 10 minit, potong. Lepas tu kita air fry pada suhu 180 degree Celsius selama 10 ke 12 minit. Nak grill atas dapur pun boleh. Dah siap. Kebab ayam ni memang juicy lah, penuh rasa sebab kita masukkan macam-macam rempah dan boleh makan saja dengan dipping yogurt ataupun boleh buat wrap kebab.